Duhai mak ni adalah fitnah gelombang ketiga yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadisnya sahih. Ketika berlaku fitnah duhai mak ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ia fitnah yang paling dahsyat, paling gelap sekali. Paling dahsyat, paling gelap. Nombor 2, kena semua orang. Nombor 3, pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi esok kafir. Yang ni yang kita tengok bila masuk gelombang ketiga nanti. Tuan-tuan akan tengok orang jadi murtad dengan begitu cepat. Pagi semayang lagi dengan kita, contoh, petang jadi murtad. Dia akan jadi banyak nanti ketika fitnah duhai mak. Nombor 4, ciri keempat fitnah duhai mak. Nombor 4, dia ada 5 ciri. Yang keempat, manusia akan terpecah kepada 2 kelompok yang terang dan jelas. Tiap-tiap kampung, saya sebut kampung lah, tiap-tiap taman perumahan dan tiap-tiap kampung akan terpecah orang jadi 2. Tidak ada yang ketiga. Ni Nabi sebut. Ada 2. Ila fustatain. Mereka akan terpecah jadi 2. Apa dia 2 kelompok tu? Tiap-tiap kampung dan tiap-tiap taman perumahan. Bandak ke kampung ke tak kira. Orang waktu tu akan terpecah jadi 2. Iaitu satu kelompok nanti, mereka ni akan duduk sekali. Semua orang beriman. Tak ada 1% pun nifak, munafik. Tak ada. Satu kumpulan lagi, wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah, nas'alullah as-salamah. Satu kumpulan lagi, kesemua munafik, tak ada 1% pun iman. Satu kumpulan ni. Tuan-tuan, ketika mana kampung, taman, perumahan, bandak, hulu, orang terpecah jadi 2, Nabi kata tunggulah. Lepas kamu tengok, jadi bukan secara makna tau, cara hakikat terpecah 2 ni, Nabi kata fantazirud dajjal min yaumihi aw ghadihi. Tunggulah dajjal hari itu ataupun esoknya, ataupun esokkan harinya. Hadis ni penting, sangat utama untuk kita sebarkan, kita kongsi, kita bagi orang faham ni yang akan berlaku. Dan ketiga-tiga benda ni, kemuncak zaman gelap tu, duhai mak tu, tuan-tuan, benda ni pun dah berlaku. Dia punya muqaddimah dia, apa dia kata? Apa gelap? Gelap iaitu orang tak dapat beza hak mana satu betul, hak mana satu palsu dan fitnah. Tak boleh beza. Hak kita hari ni, orang yang belajar, yang ada akademik, terpelajar pun keliru bila tengok antara 2 kumpulan kan. Hak mana satu betul pun tak tahu. Yang ni Nabi sebut. Sehingga kan orang-orang fiqah terpelajar, mereka sendiri menjadi keliru. Mana satu hak betul, mana satu hak palsu dan salah pada sesuatu keadaan. Berlaku muqaddimah ini, berlaku. Sudah pun berlaku pada zaman ini. Haidin, satu platform bimbingan agama eksklusif oleh Ustaz Wadi Anwar. Langgan sekarang, jadikan Haidin sahabat ilmu anda